dalam keadaan baik. Lagi ya. Jauh lah. Lebih tu. Kita orang on the way untuk menunaikan ibadah umrah yang pertama. Baik saja. Cari kadang-kadang baik. Kapten Bingkul pertama. Alah, hai anak perangai. Kartu ini bagus. Binti, bibi. Ya. Tu. Ya. I have 5. Masya Allah. 5 daughters. Ibu. Ibu bawa beg tak? Beg. Beg ibu. Dia haram masuk di Kaabah tu, dalam kawasan Kaabah, lepas asar dengan lepas subuh boleh sembahyang sunat walaupun bukan waktu ni. Sebab di tanah haram tak ada waktu haram. Tak payah. Hanya pergi tukar pakaian, nak bersih muka kan, nak tepek-tepek bedak lagi boleh. Saya ni dia seorang je buat umrah ni. Ya, tak kita buat umrah lagi insya-Allah. Tapi kalau nak tukar pakaian umrah dekat hotel untuk perempuan, laki kat sini. Apa yang bawa beg? Yang kena ni sebab I pakai kalau nak naik Solat kat sini kan? Ha. Jom. Tak tahu nak bawa beg kat sini. Assalamualaikum ya Habibi, ya Maulana. Assalamualaikum. So kita baru sampai dekat miqat untuk miqat apa? Mikot Karnul Manazil. Nazir untuk berniat Ihram, lelaki nak tukar. ihram dan sebagainya. Maksud lelaki nak kena tukar apa? Bincang boleh. Tengah Tengah present. present. Lelaki kena tukar apa Ustaz? Lelaki kena tukar pakaian kain ihram. Ha. Perempuan kain ihram dia baju ni pun boleh. Dia tak macam lelaki. Lelaki dua helai je kain ihram. Atas satu, bawah satu. Ha? Okey. Jom. Confused. Okey tak? Ni kalau awak nak tukar apa? Pakai ihram lah. Dah. Nak masuk gigi semua dalam ni. Lepas tu kita orang kena buat apa kat sini? Tak ada apa-apa, duduk lambat je. Main sunat tak boleh bahasa. Kat sini solat kan? Solat. Tak salah apa. Sebab itu Kita dah mayang kan jadi di sana. Jadi lepas sat dah mayang sunat. Bawa lah beg kita bawa keluar. Okey, tak apalah. Bye. Kita lama kan kat sini? Kita betul-betul confused kak. Azhar perlukan. Boleh. Bismillah yung. Bismillah. Wow, hujan ya.
sini. Sekejap. Ini okey. Dah asal dah. Dia matahi. Okey. Mana? Boleh je. Makan dia lain. Silakan. Ibu, pukul 3 pagi Oh, ada? Berapa hari bulan? 1 Boleh kah? Tapi tengok aktif tak ada wifi. Benda patut tak logik, visa kita dia tahu nombor. Ibu dah. Dah, Azhar dah dapat. Okey, tunggu. Sama-sama niat kursi dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma labbaik. Umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku melaksanakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku terhalang dengan halangan syarak, maka aku bertahallul. Okey, perempuan ikut saya. Sekiranya aku terhalang dengan halangan syarak, maka aku jadi halal. Okey, alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم boleh nampak jelas matahari depan kita boleh terbenam. Boleh nampak jelas. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kanan kita nampak tak tu laluan atas tu? Gua Hira ada yang telah menyimpan impian nak daki Gua Hira. InsyaAllah kita selesaikan dulu umrah pertama kita. Tu boleh nampak sebelah kanan kita belakang. Tuan haji-haji sekalian, kita hampir sampai ke hotel kita. Okey, tenang, insyaAllah semua akan dalam keadaan baik. Dan tunggu maklumat dalam grup. Kita akan maklumkan kita berkumpul jam berapa. Okey, sampai saja berkumpul di lobi. Saya dapat saja kunci, saya akan serahkan ikut bilik haji-hajah dan haji-haji sekalian. Yang penting buat masa ni kita tak tahu besok pun kita ada ziarah. Untuk hari ni jangan tinggalkan apa-apa barang dalam bas. Untuk masa kita di Taif memang kita tak berubah bas. Kita takut esok lusa berubah bas. Tapi untuk demi keselamatan bersama, boleh turunkan semua beg luggage yang besar. Jangan risau, InsyaAllah akan diuruskan oleh pihak kami dan billboy. Okay, kita jumpa dalam dekat lobi terus ke lobi. Kita kat mana dah? Tak boleh. Ha? Dah. Apa? Dah. Tadi. Sekarang alhamdulillah sekarang kita dah sampai dekat hotel di Mekah. Hilaf Bakah Hotel. Elah Bakah Hotel. Alhamdulillah. Kita orang dah niat ihram. Kita orang dah niat ihram. So malam ni tu. Kenapa macam tak boleh bercakap? Alhamdulillah kami dah niat ihram. So insyaAllah malam ni kami akan menjalankan ibadat umrah pertama insyaAllah. Dah pandai nak cakap? Inilah yang menduga Tujuh A. terbang. Tak ingat pandai. I forgive you at this moment. Allah dah. Zah, Astagfirullahaladzim. Zah, aku punya leher bunyi Zah. Ini cucu ni. I love you. Tahu lah. Love you tu. Boleh hati gelap. Asal kau nak rakam. Alhamdulillah dah sampai hotel. Hilaf Bakah. Asal dah tepuk. Nak pergi Zah? Taklah terlanggar. Oi. Bukan, Mira. As for now in Mecca for umrah, first umrah Now I'm from Malaysia to Mecca. from Malaysia. We're from Taif. Bye. Yeah, From Taif. Go Medina Yes. After this. after. Yes. Like after 3 days, 5 days. Inshallah. Okay, kita bilik 447 dan Kak Mira bilik. Kak Mira 446 kita adalah jiran kan. Nanti I ketuk tahajud. Ye. Anak Wan. Apa? Oh. Ibunya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kunci saya boleh kerja sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci dengan dekat dengan handphone. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya hajah. Assalamualaikum.
Alhamdulillah guys, ni adalah bilik kita orang. Ni tandas. Sekejap eh. Ni tandas. Ni bilik ada 4 katil. Nanti. Hai. Ayong. Hai. Nanti nak duduk ni? Nanti kat sini? Tak, kita mana-mana. Hai, Assalamualaikum korang. So, tak apa. Saya pegang macam ni je sebab kita nak pergi makan sebelum buat umrah yang pertama. Nak pergi makan kat mana? Tak tahu, tapi mudah-mudahan dapat masa makan tu dapat keluarkan angin-angin lah, insyaAllah. Dan makanan lapar sangat. So ibu cakap jalan dekat sebelah-sebelah hotel ni ada kedai makan. Sup-sup panas, sedap insyaAllah. Bye. Okay, so kita nak pergi makan. Oh, dekat arah sini. Kita ke sana tadi, dia ke sini. Oh, sana ada chicken. Chicken. Ada ayam. Mari kat sana. هذا ما اعرف لوش. Oh, tak ada shopping macam tu. Faham? Warna. Oh, aiskrim. Ha. Ada aiskrim tu. Dia cakap kalau tunjuk tak nampak dia cakap. Ya kak, kita. Macam dia tengah. Saya duduk sana, pandang sana ya. Angka tu tengah solat, korang nampak tak? Angka tu tengah solat, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Astaga. Ha? Apa? Lapar. Ni nak beli makan. Sini mahal tak? Sebab dia solat, dia tutup dia pergi solat. Mahal tak mahal boleh makan lah. Barang-barang dia? Siapa Zaitun? Zaitun? Ha. Aziz Zaitun. Ni nama bos, saya tak kenal lah. Saya Amira. Amira. Tiga Amira. Ya. Tiga Amira. Makan dulu. Jaga baik-baik. Ini tutup ke berapa? 24 hours tidak pernah tutup. Ya. Kat sini ini bandar tidak pernah tutup lah kak. Ya. Wahab dia. Terima kasih. For menu. Oh. Ayam goreng tengok situ dek. Ha, tengok. Depan tak? Tak ada bagus. Al-bagus. Siapa ni ada? Ayam goreng ada. Malah ini Al-Bagus. Ni ada ayam biasa lah. Macam Albek. Nanti Albek kita beli di luar. Okey. Yang Dua. mana nak? Ibu nak. Chicken kebab 2. Shawarma Arabi 1. Wahad kebab sandwich. Nanti so chicken kebab 2. Ibu kebab ayam. Ustaz. Tanya Haji Sanusi ni makan apa? Ha? Haji Sanusi makan apa? Jangan Haji Sanusi makan, dia makan. Dia puasa lah. Tak apalah ambil dulu. Angkat batu tak makan. Saya pernah rasa sekejap tak makan. Kena makan. Ayo foto. Wahad ithnan Arabi. Wahad Arabi. Satu yang ni ya. Shawarma Arabi 1. Chicken kebab 2. Kebab ithnan. Shawarma small. Iya. Shawarma. Sandwich. Azab kongsi. Ayam. Ayam juga. Ayam. Azab kongsi. Chicken. Air. Air. Ni air. Jangan nama-nama. Air apa? Wah, untuk air. Okey. Oh, ni kita makan air. Air dia. Aunty dengan ibu cakap air apa-apa je. One mix. And mushroom. Sekejap. Uncle yang hantar punya? Okay.
aku punya ni Arabi. Ni Arabi. Arabi ni? Tak. Ni Arabi. Ni Syamul semua ni. Awak Arabi tak pun satu ni. Ni. Okey. Wah, ya kita penat. Penat ya. Nak pernah balik dah. Rehat, mandi-mandi. Terima kasih. Jom. Assalamualaikum semua. Kita orang on the way untuk menunaikan ibadah umrah yang pertama. Doakan nanti lepas dah habis umrah saya vlog lagi. Assalamualaikum. Bye nanti. Bye bye. Jom. Bye. Mezzanine floor.
Rela bukan noi. Ini bersafak marwah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Jemput kami lagi ya Allah. Satu keluarga ya Allah. Amin. Sebelum dia bawa jenazah ke depan, dia akan letak sini dulu. Dia bila kita kita api, dia solat, dia akan cepat bawa. শান্ত করে দেন ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বির কলবি আলা দীনুকা ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বির কলবি Assalamualaikum korang. Alhamdulillah kita orang dah selesai umrah pertama. Alhamdulillah dah selesai umrah pertama. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Walaupun kita ni satu dosa kan. Terima kasih Allah kerana memberi kami. Ha? Tadi gambar tadi. Betul. Betul. Terima kasih Allah. Sangat sebab. Kita bye guys. Loh, pun tak gerak lagi. Dia boleh berjalan je. Tahu lah baru sudah bertahlul. Bukan kan tu macam Nabi Arab. Pada ketuk-ketuk tahlul tadi. Tahlul tu
Dia muka 887. 87? Hai semua, Assalamualaikum. Good morning. So hari ni hari baru. Dah pukul 9.43. Kita orang nak pergi Masjidil Haram. Yeah. InsyaAllah. InsyaAllah. Aku cakap je. Sebab kita orang nak solat Zuhur kat sana. Lepas tu macam tu lah. InsyaAllah malam ni kami akan buat umrah kedua. Nanti apa-apa saya inform, okay? Alhamdulillah kami dah selesai buat umrah wajib semalam. Alhamdulillah. Okay guys, tu je. Kenapa dia keluar satu? Bateri ke? Tak ada lah. Dia pulang di macam mana? Tak Azhar. Wah, you boleh pakai dia. So ini kita orang punya pemandangan. Sebab semalam tak nampak kan guys. Bangun pagi-pagi tengok. Pasal yang pelik. Ni apa ni? So tu bukit. Bukit apa? Mama kan? Dia kata, I nampak macam asal macam tu saya Cina, macam tu. Macam Cina? Tak tahu. Asal saya dengan Mamai, masa saya sama Mamai. Okay guys. Dia Cina. Oh, rupanya macam tu. Bye. Nanti siapa-apa saya roger. Apalah mimpi. Assalamualaikum. Hai tu su. Hai. So kita ada Cik Hawa kita. Terima kasih. Cik Wan cakap hari ni. Dan Kak Mira kita. Kak Mal pergi? Kak Mal pergi. Kita nak pergi Masjidil Haram. Solat. Berarti buat pergi Safwa Tower. Best tu. Ya ke? Ada apa jauh kat situ? Hai, macam-macam ada. Nak. Aku dah tak gentut ni. Dia paling diva. Diva. Liver. Sihat? Alhamdulillah. Kita Kak Mal. Cantik gila. Akak. Rasa macam nak Tolong. terbalik je. Ni nak ikut kan? Amal nak ikut kan? Nak ikut. Alah, hai anak perangai. Ni kakak saya lah. Dah, tapi masih lain pun pada suka kat tak apa. Saya okey je. Manja-manja. Tadi petang. Cantik lah Zika ni. Jumpa ibu. Macam Kak Abah kan? Ha. Apa je? Apa? Macam Kak Abah kan? Warna dia. Cakap apa nak Jubah ibu. Ibu beli ni dekat Madinah 5 jubah 100. macam semalam lah tapi cantik lah. Dekat Madinah. Mesti korang nak tengok kan? Mesti korang nak tengok kan jubah saya macam ni? Okey. Akak pegang ni? Akak pegang ni? Tarik. Ya. Tarik lagi. Okey. Tada. Macam kak basket. Masya Allah sister. Masya Allah. Okey tu je guys. Yalah. Malaysia? Ya. Malaysia. Okey, jom. Sebab ni? Assalamualaikum. Ayung. Tolong ibu. Buat video daripada Jalan kaki 2 jam. 2 jam. Pak tanya Pak Dubai bulan puasa. Okey, Pak Long kali. Bulan puasa dia jalan kaki sebab bulan puasa baru. Sikit orang. Syukran. Alhamdulillah. Jom. Malam lepas tu makan. Balik makan. Kita orang keluar makan. Ibu. Nampak tu guys, Clock Tower. Subhanallah. Semalam Azhar buat umrah malam. So tak nampak pun macam ni. Tapi semalam banyak lampu-lampu lah, cantik. Nanti kita Azhar tunjuk malam-malam. Semalam Azhar tak ikut. Senyum.
Ni kalau masa haji penuh lah kan dekat terowong tu kan? Masa haji. Terowong lain. Tu Bukan terowong ni? Oh. Terowong ni bila dah buat tu haji penuh juga lah. Tapi yang paling dahsyat masa kat Mina. Tak payah tengok haji lah, bulan puasa pun dah. Bu ni bu, saya dah jumpa. Apa tu? Dia bagi ni. Apa tak? Ni Azal lah, ni muka kakak. Apa? Ni dekat pintu 79. Okay, masuk ibu. Boleh, ini boleh foto. Okey, masuk. Tolong bu. Dulu lah dekat dia. Dia minta kita dulu lah. Dia tak minta tapi dia ikut dah. Akak memang Kenapa? Panjang. memang baju saya ni untuk sapu Mekah kak. Alhamdulillah kak. Okey, sekarang nak lalu atas ke nak lalu bawah? Saya bagi orang. Kalau lalu atas, kita semayang dekat atas. Recommendation. Dia nak berjalan di rumah. Okey, apa dia? Dia tak ada masalah. Okey. Mana tak ada wuduk kan boleh ambil wuduk. Kita dah ada wuduk. Makan ambil dulu lah. Dia tengah menjaga. Haji. Haji Torik. Ya Allah. Saya beli. Senang. Yang ni beli asing. Yang ni kita baru beli. Yang ni leher ni. RM58. Pegang lah. Pegang kan. Selama ni ada tripod lah. Yalah Yang pegang tu. Lepas tu ni kan kecil, senang tak dalam poket. Tadi dah nampak macam awak tengah berikut kan. Betul? Kaki akak okey tak? Tengok jalan. Sakit lagi? Okey dah kata insya-Allah. InsyaAllah kak. Bu. Hai. Bu, cuba tengok dah berapa minit? Dia tulis dah berapa minit. Nampak? Ya. 16. Jom lah. Makam semayang nampak macam ni belakang. Ya ke? Makam ni tak. Satu lagi, sini ada muzium tau. Tapi muzium ni memang sangat mahal. Sangat mahal. Dia satu muzium tu kalau masuk saja nak tengok. Satu lagi muzium tu dia bagi kita duduk atas sekali kita nampak view Kaabah. Oh, itu memang dia punya harga expensive sangat. Tapi macam mana? Dia yang duduk menginap hotel.
dia kan turun kan. Ni tapi Lotus sekolah. Comel betul. Ni. Apa nak cik awak tak nak naik? Mana boleh, orang cuma naik juga. Cik Awa ni comel lah. Tapi Cik Awa kita orang ada. Subhanallah. Hai. Berapa minit dah? 3 minit 14 saat. Sekarang kita orang dekat sini. Kak Mira. Ada orang shopping pula ni kan. Wah, baju dia. Wow. Tengok guys, dessert dia orang. Wah. Kita nak makan kat mana kalau kita beli? Itulah. Tapi saya tak nak lagi. Dia ada donat susu unta. Ush, mana? Memang creamy sangat. Tak tahulah ni berapa kan dulu dekat airport dia dah. Susu tu? Donat buat dari susu unta. Oh. Tapi kan saya buat dia kira tak tahulah kat mana. Faham? Tapi Sekarang kita yang ni. okey, lagi yang Sekarang kita orang yang ni apa kan? ni sini. Okay, ini yang pertama. Nampak kat mana? Dah like kan? Oh, screenshot. Shot. Oh, dah simpan siap-siap. Dah. Bagus. Separuh jalan kan? Tapi tak apa. Sekarang ni kita yang dekat sini je kan? Jauh boleh turun tangga tak? Boleh, insya-Allah. Alhamdulillah. Beli buah. Ada ibu, ada Burger King guys, Burger King. Oh, aiskrim. Siapa beli aiskrim? Biasa jalan. Buah. Kan ni kat sini kan dia Allah, sini lagi banyak. Ni lagi. Jadi kau bagus lah makan. Tapi kat sini banyak tempat makan. Kita salah masuk di sana. Kita je. Ya. Kita dah letak di sini. Kita jaga. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Ha? Berapa ni? 15 lah. Enam. Bismillahirrahmanirrahim. Halal mother, halal. Oh. Ya, yang ni tetap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beli tu Halal. kau nak shop. Kan? I rasa lebih rela makan ni daripada popcorn. Sedap. Manis. Sedap itu. Betul. Ikut. Tunjuk lah. Nampak tak guys? Tak kan? Jom kita tawar menawar. Jadi dia ni. Bye-bye lah, bye. 525 والله شوفي سيستم تسوى انه فايده different I have discount 10 ريال 20 ريال no problem this one I like this فايده 2 ريال Tengok dia orang gaduh. فايده You know how many person want to buy? 1, 2, 3, 4. يا بس Time by 5. Dandan aku dah berdebar dah. Hush. By 5? Tak. Ni baju. Yes. Kita kat kedai jualan aku tengok baju. 110. لا Abang ni berapa? 5 how many pieces 5 pieces bas 1, 2. Siapa lagi nak? Okey, dia tanya kalau 5 seorang nak ambil 5 berapa orang nak? okay 5 pieces 1 5
110. Ini jalan halal. والله عشان Okey, berapa orang nak sekarang ni yang kalau satu dia bagi 120 je. Kalau seorang 120, potongkan 5. Cantik. Saya cantik. Okay, 100. Masya Allah, harga Fadli Rabi. Abang 150 bang. Kau panggil dia abang kita faham belum? Kan? Panggil Haj. 170 خذي 105 Ya Haj. 20 ريال ديسكاونت. Ya Haj. 150 ya Haj. 150. Kan? How much? 150. 150. Ha. Dia kasih itulah. هو 170 بس انا ديسكاونت 150. Ha, dia bagi. Kan? Kan? Huh? Kan? Bagilah tu. 150 ya. Boleh ke boleh ke Boleh guna ke Kan QR? Kan QR or Card? Ha. No cash? dia kata tak ada cash ke dia kata? Aku tak cukup. Barang sipun keluar lah. QR Ayun dah Ayun mana? QR kan QR Boleh scan. boleh cash. No problem. Boleh. Alhamdulillah. Ayun dah ni kan? Yang My daughter. Panggil apa abang tu? Tak Ini apa. bagus. Haj je. Masya Allah. Insyaallah. والله Insyaallah. عرضه ini bagus. Binti bibi? ya. Tu? Ya. I have 5. Masya Allah. Five daughters. This Daughters. is Masya Allah good. Masya Allah. Allah hafaz insya Allah. Hajar Fadli Rabi. Insyaallah Allah barik. Abang nak size? Boy, you know? In-law. Inshallah, inshallah. Inshallah Already? so boy. Already married insyaallah. Alhamdulillah. Inshallah. Dia nak tengok tempat lain dulu. Dia dah dia kalau tua dia tu. Ya, sebab dia punya material ni tak boleh busuk. Tapi ni ayam ke? Saya ke? Dua ke? Tak, dia pilih warna apa dia. Dia ke buat dia punya warna. Satu lah. Ha? Ya. Nak tak? Nak. Azam beli satu, aku beli satu, kita boleh tukar-tukar lah. Aku beli tapi duit kau. Bukan aku beli tu. Kalau orang tanya, kakak ni bayar kau berapa? Lillahi ta'ala ni. Betul. Lillahi ta'ala ni. Kasut semalam. Kasut New Balance tu. Ini pakai panjang. Bagi panjang. Okey je. Okey je. Okay, just nice. Yang mana apa? Yang ni ada S tak? Brother. Ha? S. Haj. Ya, HS. Yes. That colour. Color? Yes, same colour. 6. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah That's right. Ada size. Jaga wuduk. Haj. Ha, baju raya. Dah aku dah ada baju raya dah. Jaga wuduk. Kan ada orang panggil pun alhamdulillah je. Oh, dia nak cakap. Nanti lah. People also call me Alhamdulillah. serious. Itu adalah Malaysia. Malaysia. كله الحمد لله مسلم كله أخ. Oh. Setiap semua manusia Orang-orang Muslim ni. أي بلد lah. فيه مسلم الحمد لله. Bagus lah. Muslim, negara kita negara Muslim. boleh. Setiap manusia suka cakap alhamdulillah. Tapi This one? Macam right. macam kaya Kusha. It's Whimsy girl. 220. Where are the other colours? Kak Whimsy girl. Daripada kalau dari sini mak. Whimsy girl brand. Kalau macam ni dah nampaknya ibu dengan Cik Awud di depan kedai minum air je. Sekejap nak habis dah. Tak apa. Okey korang. So sekarang ni kita orang nak pergi solat Zuhur. Sekejap. Sekejap ya guys. Sekarang kita nak pergi solat Zuhur. Bismillah. Allah, tak estetik. tak estetik. Tak estetik. Our expectation? Yeah. Apa insya-Allah? InsyaAllah Lain. Allah kata akan ku jemput lagi. Ya, amin. InsyaAllah Allah kata ini bukan umrah yang terakhir. InsyaAllah amin, amin, amin. Semua doakan okey. Korang pun insyaAllah dijemput. Siapa yang tengok. Kami semua doakan buat mereka yang memang ada hasrat nak pergi umrah, kami doakan semoga Allah memudahkan. Amin.
2, 3. Estetik pula. Rakam je lah Zah. Ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wala haula wala Oh. Wangi ada? Subhanallah. Penjaganya. Okay, tutup. Lagi surat. Ayo pegang tangan. Aja. Hajar kanan. Hajar kanan je. Jom. Bismillah. Alhamdulillah. Semua. Seorang kat belakang sudah kena buka ke? Sekejap lagi atas. Tamat tu je. Semua. Mana kan? Okey. Ibu, don't check back. Itu dia satu. Dia kadang bukan apa pun, dia tengok lah. Pastikan kita dapat nombor cepat lah. Tak jauh. Ibu sini lah, ibu cakap. Senang kita keluar. Semua sekali ada. Ini lagi. Semua ada. Gula-gula. Nah. Okey, sama-sama. Yo, mana ni? Lagi. Maksudnya kalau dah macam-macam nak isi terus balik nak lapik perut masih ada masa lagi lah. Nasi tadi dapat. Nasi ada lagi. Nasi tadi ada lagi. Tak makan banyak. Nak makan lagi. Jom. Okey, jom. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti kita jalan lagi. Mak. Tengok mak. Mana tak ilmu? Tak ilmu mak. Minum air. Apa? Tak payah senyum dah makan mak. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai solat Zuhur. I dah kena lantik dah jadi kakak. Lepas tu jadi terus cakap pula ni. Lepas tu kita nak pergi ziarah. And then before ziarah nak cari food untuk makan first. Ya. Okay? Jom.
Ha? Ha. Ambil. Oh. Okey, alhamdulillah. Malung. Azah. Azah video call Pak Long. Azah video call Tok Ya tak jawab. Oh, hujan petang. Malam ni Azah nak buat umrah untuk Nek Mak. Okey ke? Alhamdulillah. Sedih pula. Ha? Pega pun pega kon. Umrah nombor 2. Lepas tu ibu kata, bolehlah buat umrah untuk Nek Mak. Ada hari lagi ya. Semalam dah umrah wajib. Sampai pukul 2 pagi. Daripada pukul 10. Doa tu maklum tak? Ya, nanti ayah Azah doakan. Doakan Azhar tau. Dia nak buat umrah nenek dia. Tahu? InsyaAllah. Dengan apa? Siapa tu? Maklum Nazira. Hey. Ini kita nak pergi? Naik bas kan? Ni jalan ke bas korang. Dia pergi laluan lain, balik laluan sini. Laluan? Bas tu. Jalan sama je. Masuk Azhar dia punya tempat untuk ni kan tempat lain. Tadi kan kita tak turun kat sini. Tadi Kita duduk depan tu. oh ya ke? Oh. Sama je lah. Ini je. Semuanya Oh. Faham. Malam bila tawaf kadang-kadang rasa lengang je. kan? Sekejap kan? Tak, dia yang orang pusu-pusu tu masa orang nak masuk. Memang lebih tu memang tempat macam mana